dengar betul-betul. SPM ni bukan main-main. Ini bukan ujian nak sedapkan hati orang lain. Ini ujian yang akan kejar hidup kau lama lepas ni. Kau boleh gelak sekarang. Kau boleh kata, alah, SPM je. Tapi bila keputusan keluar nanti, jangan pura-pura terkejut. Sebab kalau kau gagal, itu pilihan kau sendiri. Gagal SPM, relax lah. Bukannya kiamat pun kalau kau gagal kan. Tapi aku nak tanya kau satu lagi. Kau rasa kau cukup kuat nak tengok muka mak ayah kau bila kau bawa balik slip keputusan yang penuh dengan cinta? Cukup berani kau nak tanggung rasa malu tu seumur hidup? Aku tak cakap SPM tentukan seluruh hidup kau. Tapi aku cakap SPM tunjuk siapa diri kau sebenarnya. Masa orang lain tahan mengantuk, kau pilih scroll telefon. Masa orang lain ulang kaji, kau pilih alasan. Lepas tu kau nak salahkan sistem, nak salahkan cikgu, nak salahkan soalan susah. Jangan kelakar. Cuba kau fikir sikit pasal mak ayah kau. Orang yang bangun awal pagi, balik lewat malam, penat kerja, penat fikir duit, tapi masih tanya, belajar okey tak hari ni? Diorang tak minta kau jadi nombor satu. Diorang cuma nak tengok usaha kau. Cikgu kau pun sama. Bising, marah, ulang benda sama beratus kali. Bukan sebab diorang suka membebel, tapi sebab diorang nampak potensi kau yang kau sendiri buat tak nampak. Kalau hari ni kau malas, itu bukan sebab kau bodoh. Itu sebab kau pilih untuk tak berjuang. Kau ingat senang ke mak ayah kau cari duit nak sekolahkan kau? Kau ingat cikgu-cikgu kau tu robot ke? Tak penat nak melayan kerenang kau yang malas tu? Sedarlah, masa tak tunggu kau. Cuba kau bayangkan pagi tu, pagi keputusan keluar. Kawan-kawan kau semua melompat gembira peluk mak ayah diorang sambil menangis syukur. Tapi kau berdiri kat sudut dewan, sorok slip dalam poket sebab kau takut nak tengok kenyataan yang kau dah bazirkan masa bertahun-tahun. Tengok tangan mak kau, dah pasal sebab cari rezeki untuk kau. Tengok mata ayah kau, dia tak minta kau jadi menteri. Dia cuma nak tengok kau berjaya supaya kau tak susah macam dia. Dan kau masih nak bagi alasan penat? Masih nak main game sampai pagi? Masih nak buat bodoh? Bangunlah, lawan rasa malas tu. SPM bukan tentang lulus atau gagal semata-mata. Ini tentang satu soalan mudah. Kau berani ke kecewakan diri sendiri? Kalau jawapan kau ya, teruskan malas, teruskan main, teruskan buang masa. Tapi kalau dalam hati kecil kau masih ada maruah, masih ada impian, masih ada rasa nak ubah hidup, bangun, buka buku, buat apa yang kau takut nak buat. Sebab orang yang berjaya bukan orang yang pandai, tapi orang yang tak lari bila susah. Aku cakap macam ni sebab aku sayang kau sebagai kawan. Kau ada potensi, tapi kau sendiri yang rantaikan kaki kau dengan alasan. Belum terlambat lagi. Masih ada masa untuk kau pulas habis-habisan. Buat demi mak, buat demi ayah. Buktikan kat semua orang yang kau bukan sampah. Sekarang, pergi ambil buku. Berjuang sampai menang.